Allah ni maha kasih tau. Allah ni maha sayang. Allah tak bagi sesuatu tu sekarang walaupun kita beria-ria minta, sebab Allah tahu kau tak deserve lagi dapat benda tu. Sebab kalau kau dapat, dia akan merosakkan hidup kau. Contoh, anak kita minta pisau, umur 3 tahun minta parang, kita bagi tak? Definitely kita tak bagi. Kenapa tak bagi? Sebab kita tahu bahaya. You tak boleh pegang pisau tu, you tak pandai pakai lagi. Tapi beria-ria dah minta, bagilah mak, saya nak pisau ni, saya nak sangat, saya nak main dengan pisau ni. Tapi kita tak bagi walaupun beria anak kita minta. Tapi kalaulah anak kita umur contohnya 30 tahun minta pisau nak potong sayur, potong ikan kat dapur, kita bagi tak? Kita bagi. Kenapa kita bagi? Sebab dia dah boleh ready untuk, dia ada fikiran yang baik, dia dah tahu nak gunakan macam mana, dan kita bagi. Allah tak bagi apa kita nak hari ni bukan Allah tak sayang kita. Mak tak bagi pisau kat anak umur 3 tahun tu sebab tak sayang ke? Sebab sayang lah mak tak bagi lagi. Sebab kalau mak tak sayang, mak bagi je.